Keyboard ini Z-Friend yang korang boleh dapat dekat TikTok Fury Q. So ini adalah mechanical keyboard 68 key. Dalam kotak dia confirm dia ada bagi satu keyboard, kabel, user manual dan dua yellow keycap. So alright guys, 68 key hot swappable. Bermaksudnya dia punya keycap ini korang boleh tukar. Lepas tu yang aku punya ni adalah salmon color. Dia ada lagi color yang lain tau. So bagi saya dia tak ada besar-besar dekat sini compare dengan aku punya ROG ni, dia lagi besar sedikit. Yang ini dia punya up down left right dekat sini, bahagian sini. Untuk keyboard ini dia tak ada F button. Dia cuma 1 hingga 0 dekat sini. Tetapi korang boleh akses dia punya F1 hingga F12 dengan menggunakan dua button ini. Tekan Fn, lepas tu tekan button ini semua. Macam example, number 2 ini adalah volume down, Nombor 3 volume up. Tetapi ada satu barang yang special adalah knob ini. Knob ini korang pusing saja, korang boleh adjust korang punya volume ataupun tekan untuk mute. Tekan untuk mute. So dekat lightning sini korang tekan lama-lama. Kalau nak adjust pun boleh tau. Korang tekan lama-lama. Sekarang korang boleh adjust lightning dekat sini, knob ini. Lepas tu tekan untuk adjust warna. Nampak tak? Bagaimana pula dengan keyboard punya warna ini? Sangat senang, korang tekan Fn dekat sini. Korang nampak tak? Dia ada satu bulb dekat sini. So korang boleh tukar warna dengan menggunakan button Fn, tekan macam ni. Dia punya light effect. Banyak light effect. Colorful, RGB. Yang ini slow dimming. Lepas tu yang ini macam. Lepas tu ada lagi. Yang ini masa korang tekan dia baru ada warna. Ada lagi korang tekan macam ini. Yang ini fading. Lepas tu yang ini dia macam ni. Jenis yang macam ni. Korang tekan dekat sini, area sini ada warna sahaja. Macam ini pun cantik. Dia breathing. Banyak korang boleh pilih macam contoh. Yang ini tengok. Masa korang tekan. Apa lagi yang korang nak komplain? Double shot molded keycap. Dan bukan begitu sahaja. Dekat belakang sini korang tengok. Ada lampu tau. Lampu RGB. Kalau nak extend lebih tinggi, korang boleh tarik ini. Tarik ini. Untuk saya punya dia tidak ada Bluetooth connection disebabkan usually saya pakai wire. Tapi dia ada choice untuk korang memilih yang pakai USB ataupun Bluetooth wireless punya. Apa-apa pun keyboard ini memang mantap. Dia punya bunyi ni aku tekan bagi korang tengok. Senyap gila dia punya yellow keycap ini. So gang, kalau korang nak jimat, cantik, powerful punya keyboard, aku recommend Z-Friend punya keyboard ini bagi korang. Korang boleh check dekat beg kuning sekarang.